nak ke Bakau campsite ni, off road dia ni aku rasa lebih kurang dalam 1 hingga 2 kilo ni jangkaan aku lah kan. Tapi okey lah, off road dia okey, boleh lah. Kereta sedan dia masuk kan. Oh ni nampak sampai dah tu, Bakau Nature Campsite kan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi kita untuk video kali ni. Video kali ni bukan mancing, tapi mancing juga, mancing menebing. Kami akan memancing di Bakau Nature Campsite kan. Bakau Nature Campsite ni terletak dengan berhampiran dengan kampung Teluk Belanduk. Okay. Nak main ni guna booking dulu lah. Nanti aku letak nombor phone owner kat sini. Kawasan ni persendirian ni kan. Tak boleh masuk aku suka, kena call dulu. Ok, jom kita jalan pergi tengok. Ni tapak-tapak dia ni. Alhamdulillah, sampailah kami di campsite Bakau Nature Campsite. Ok, kami ada tapak 5. Tapak 5 ni dia berbeza sikit lah, sebab dia terlindung dengan hutan ni. Dengan hutan sana daripada orang lain. Tapi dia punya view Malawa ni, patut nama dia Bakau Nature Campsite tu. Dia ini dekat Bakau. Menebing padu Apa nak try boleh main try. Nanti aku letak nombor telefon dia dekat description. Yang ni jalan nak malau ke menebing dengan tapak berapa dah, tak pasti aku pun. Sana ada toilet. Sini surau disediakan. Nampak surau pun dia pakai ni apa, dom buat mayang tu hai. Ni toilet. Ni tempat sinki untuk nak basuh-basuh pinggan apa. Ni pinggan mangkuk masa ni. Ni ambil mayang apa. Ni toilet dah. Ada orang. Penuh. Ni belakang dia ada. Toilet dia ada 4 toilet. Apa toilet ni lah? 4 toilet lah. Toilet teman duduk. Ni shower. Teman duduk. Okey, tanpa buang masa, kami nak pacak fly dulu. Lagi kita update lagi macam mana.
Sipu-sipu tengah sibuk nak pasang kemah. Yang ni sipu ni bukan setakat lautannya, daratan pun dia booking kan. Nampak tu ni ah. Dan ni macam mana tu. Gila bukan komando. Memang ah. Tu pun dia kontrol gelak. Oh dia ada gelak. Wow. Dia kontrol ayu. Alhamdulillah. Selesailah pemasangan fly kami. Kami akan tiba open macam ni lah. Dengan apa, tidur atas cambet. Sana 3, sini 3. Sambil berviewkan laut. Aduh. Ketibaan player-player yang akan bertanding dalam pertandingan kali ni. Player ni lapar lah. Belum lawan lapar lah. Jika tak makan, dia makan dulu. Ketibaan sipu-sipu. Pertandingan 6 penjuru. Nak tengok jadi lagu mana kan? Sipu kumpau ke, sipu strike ke kan? Yang penting doa, usaha, tawakal. InsyaAllah. Tak boleh pakai lah kumpau biasa. Lu biasa tak boleh lah. Nak buat air dulu lah. Alhamdulillah, semua player dah sampai. Kami ketua semua 6 orang. Ni lepas lah. Tambung. Buat player siap siaga semua. Tapi jerak lah buat lah. Pemandangan tapak kemah kami di tapak 5 Bakau Nature Camp. Sederak sikit lah. Semua player-player sibuk pergi mancing. Lah ni aku akan buat makan petang dulu. Kita akan makan dulu nugget. Kita lapik-lapik dulu. Tadi kita masak nasi. Nak tunggu nasi lambat lagi. Semua lapar lah player. Lagi player makan nugget dulu. Kita goreng nugget dulu. Bagi player makan dulu. Ni aku tengah prepare nak buat siakap masak asam. Ni potong bahan betul dulu. Dia orang dah pergi apa? Cargahnya. Tak bagi cannya. Jom kita buat kopi. Aku guna kopi Cak Kandang. Kopi Cak Kandang ni memang best. Okey, sekarang ni aku tengah nak prepare, nak masak untuk ikan siakap masak asam. Kita tengok macam mana. Okey tak okey kejadian dia. Untuk nak masak asam kali ni, aku nak ikan siakap.
Ikan kakak ni murah. Kalau beli ikan lem mahal. Kata menung dah mahal lah ni. Kakak murah. Aku dah masuk dah dia punya bekakar-bekakar semua, bawang besar, bawang putih, alia macam melaka. Tak boleh tengok macam mana menu ni sambil masak di hadapan pantai yang indah di Bakau Nature Campsite. Tengok, mari tak mari. Setelah aku letak ayak, ni kejadian dia masak asam. Rancak tak rancak. Beef cooking. Beef cooking ramai. Bagi aku makan nasi telur-telur dadar ni kira macam tak lengkap kan. Dia ibarat negatif positif lah. Kalau lampau macam mana? Alhamdulillah, menu malam ni ikan siakap masak sangat telur dadar. Camping ni semua masak dah. Main camping ni. Setelah puas berentap, player boleh dah kenyang makan. Masa untuk menikmati suasana. Akhirnya semua player pun dah tersadai kan, sambil menikmati duruan ombak yang membelai. Jam menunjukkan pukul 7.35. Maknanya dah masuklah maghrib di kawasan Bakau Nature Campsite ni. Pemandangan maghrib di Bakau Nature Campsite. Lawa layan view. Pemandangan malam di kami punya tapak. Sekarang ni jam menunjukkan pukul 12. No. Parang mana? Dalam tu kontainer. Ni pula suasana malam di tapak campsite. Malam dia ada lampu sebab dia menggunakan genset. Kira cerah macam ni. Untuk nak ke toilet malam cerah, kira tak takut lah. Sebab toilet dia ada lampu. Nampak ni kalau kita tengok dalam gambar ni. Surau pun ada lampu. Sebelah sana tapak campsite hut yang dekat ujung Tanjung ni. Esok aku pergi besok. Ni toilet. Player pun semua dah tidur habis dah kan, sambil menikmati bunyi-bunyi ombak. Jadi untuk malam ni tak ada apa-apa aktiviti. Dia pun kata dalam pukul 5-6 dia pun nak pergi mengai. Okay, kita jumpa esok pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari kedua di Bakau Nature Campsite. Suasana kan okey, tak hujan. Player pun dah bangun lah, nak pergi berentap. Okay. Sarapan pagi kami ni nugget. Lagi kita buat oden dengan Maggi. Sarapan pagi ni kita buat kelainan sikit. Kita makan oden. Oden dengan Maggi. Sarapan kedua kita pagi ni kita buat nasi goreng. Nampak ni.
Kita tengok macam pancing dengan bahan ni. Nasi malam ada lebih lagi. Kita buat nasi goreng. Botak baziak tu ya. Untuk pagi ni, jom kita pergi ronda sebelah Tanjung tu. Tengok ada apa. Mereka pergi mengayak belah Tanjung tu. Belah Tanjung tu memang hot item lah kan. Memang lubuk panas tu. Jom tengok apa ada. Yang ni trek nak tuju ke belakang, ke Tanjung. Dekat Tanjung ni ada lagi aku rasa 3 tapak kot. Sekejap kita tengok macam mana. Laut memang tepi lah. Tepi trek ni lah laut. Kalau nak menebing ni port banyak lah. Sebelah kiri hutan. Yang apa nampak ni tu dalam sana tu. Yang ni zon C. Zon C dia dekat Tanjung. Ni zon C. Yang apa nampak ni, yang ni zon C. Untuk zon C, singki ada. Singki disediakan. Okey, kita nak sampai dah Tanjung. Nampak. Memang sini spot-spot lah. Kawasan ni, kawasan hotspot lah ni. First time. Dalam TikTok. Yo. Kamu pun tak ada TikTok juga. Tengok TikTok kan. Tengok macam tu. Kita penampakan player-player yang tersohor, juara-juaraan dunia sedang menunggu strike. Ni juara-juaraan kebangsaan. Juara-juaranya bukan juara ikan. Alhamdulillah, sipu ada dapat sikit. Gelama dengan apa tu? Gelama pun saiz-saiz weh. Alhamdulillah, selesai dah perkemahan kali ni. Kami pun dah siap-siap kemas. Aku lupa tadi nak ambil video semasa sesi apa? Ni nak bagi apa ni? Mana ambil siapa nak kan? Dah simpan tu. Tadi lupa nak ambil video masa sesi boboh kemah tadi. Okey, lagi kita update lain. Alhamdulillah, selesailah perkemahan kami untuk kali ini. Terima kasihlah pada yang sudi menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe. Okey, jumpa next video. Assalamualaikum.